Okay, jom semua, hari ini cikgu nak ajar tentang operasi pendaraban yang melibatkan tajuk pecahan, nombor bercampur dengan pecah. Untuk soalan yang diberikan adalah 1/8 darab dengan 4/5. So, untuk soalan macam ni, yang pertama sekali murid perlulah tukar daripada nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, macam mana kita nak tukar? So, 8 ni kita kena darab dengan 1, kemudian kita kena tambah dengan 1. Bawah kita kena darab, atas kita kena tambah. Jadi 1 darab 8, 8 tambah 1 kita dapat 9/8 darab dengan 4/5. Okey. So, seterusnya, lepas kita dah tukar, kita boleh potong. Okey, kita guna kaedah pemansuhan, iaitu kita tengok atas dengan bawah. So, 4 dengan 8 kita tahu ada dalam sifir 4, 1, sifir 4, 2. Yang tinggal adalah 9 darab dengan 1. So, 9 darab 1 dapat 9. Yang bawah kita tengok 2 darab dengan 5. So, 2 darab 5 dapat 10. Itu sahaja dan kita boleh terus dapat 2 markah. Markah yang pertama dekat jalan kerja, markah yang kedua dekat jawapan. Senang kan? Jom, siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang teknik matematik mudah bersama dengan Cikgu Sheila? Jom, daftar sekarang.